Sis, hutang banyak bukan dosa tau. Tapi pura-pura tak nampak tu memang scary. Jom aku cerita benda penting kejap. First thing first, jangan lari. Ambil kertas, tulis semua hutang. Kad kredit, personal loan, hutang member, semua. Baru nampak rupa sebenar. Kadang bila kira balik, kita sendiri macam, aku hutang apa ni? Relax sis, at least now you know. Step kedua, audit hidup. Mana boleh potong, potong. Netflix 3 akaun, Foodpanda hari-hari. Sis, itu semua punca sesak. Aku dulu pun pelik. Duit masuk, tapi macam gaib. Rupanya sendiri yang terbeli benda tak perlu. Hutang pun naik pangkat. Step ketiga, call bank. Diorang boleh bagi pelan bayaran, restructure, turunkan interest. Jangan malu, diorang pun manusia. Hutang ni bukan penamat hidup sis. Itu cuma plot twist. Hero dalam cerita ni masih kau. Jalan je. Ending tu kau yang pilih. Nak mula simpan emas dan urus hutang dengan tenang. Jom dengan Public Gold. Aku guide perlahan-lahan, step by step.